Guru Karisma. Karakter inspirasi masyarakat. Tajuk kita adalah bertoleransi dalam aktiviti. Mari kita lihat bersama budak. 2. Adik, cikgu nak tanya. Adik-adik pernah tak dengar lagu Wonder Pet? Pernah tak? Pernah tahu lagu Wonder Pet? Tak. Jom kita tengok lagu Wonder Pet, boleh tak? Boleh. Ramai-ramai, boleh? Okay, ready? Telefon. Kuat lagi. Telefon. Kami datang. Lalu berbunyi. Ada haiwan dalam bahaya. Haiwan dalam bahaya. Ada haiwan dalam bahaya di sana. Bersama apa? Apa yang penting? Kerjasama. Wonder Pet, tinggalkan membantu saya seperti usaha. Kami tak besar, kita kuat. Seperti muda. Sebab kita kena hormat orang, betul tak? Okey. Ni contoh, saya akan pandang kawan saya akan tanya dia. Akil, awak suka makan apa? Nasi. Saya pula suka makan ayam goreng. So maknanya kalau kamu nak cakap, kamu kena bagi peluang kat dia cakap dulu. Boleh? Okey. So cikgu akan bagi kamu 1 minit untuk bercakap dengan kawan kamu. Sekarang kamu suka buat apa? Kamu suka makan apa? Okey. Ready? 3, 2, 1. Saya suka makan ayam goreng. Awak pula cakap. Saya suka makan bergayam. Bergayam. Okey, cuba awak cakap dengan ni pula. Okey. Awak suka makan apa? Saya suka makan ayam goreng. Okey, lagi ada soalan? Tak ada. Tak ada dah? Tak ada. Okey, cuba cakap dengan dia. Awak suka makan apa? Awak suka makan apa? Awak makan nasi goreng. Ha? Nasi goreng. Nasi goreng. Okey, harap. Okey, awak tanya dia. Tanya dia. Awak suka makan apa? Saya suka makan ayam goreng. Awak tanya dia pula. Awak suka makan apa? Saya suka makan nasi lemak. Bagikan kumpulan kepada dua tim iaitu kita nak buat tepukan corak irama. Tepukan corak irama tu maknanya kalau kumpulan ni dulu, lepas tu kumpulan ni kemudian. So mesti bergile-gile, bertoleransi. Maksudnya kamu kena hormat kawan. Boleh tak? Saya nak bagi kumpulan sekarang. Okey? Okey, semua waterfall. Okey, baik. Kita akan buat tepukan yang mudah Ini kumpulan 1. Okey. Ini kumpulan 2. Okey. Kumpulan 1 mula dulu. Kumpulan 2 kena dengar. Habis kumpulan 1, kumpulan 2 baru tepuk. Okey. Saya nak awak tepuk 4 kali. Okey, dalam kiraan 3 dalam kiraan 4 dalam bahasa Inggeris. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Lepas tu terus sambung sana. Yang sini jangan buat bising. Sebab kita kena hormat kawan ni buat dulu. Okey? Okey, ready? Kita buat sama-sama. Boleh tak kumpulan 1? Boleh. Boleh tak kumpulan 2? Boleh. Okey, ready? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bagus, tepuk tangan. Waterfall. Apa awak rasa bila kita buat gila-gila? Awak rasa apa ke? Rasa apa? Rasa dihormati. Awak rasa apa kalau bergila-gila buat kumpulan ni? Rasa dihormati ke tak? Mesti ada toleransi, okey? 1 2 3 4. 1 2 3 4.
tadi, Dari dua aktiviti tadi untuk toleransi kepada pelajar. Tahun 2K mereka boleh buat aktiviti menghormati dan memberi giliran kepada rakan-rakan untuk bercerita. So, teruskan Guru Karisma. Karakter inspirasi masyarakat.